Nabi menangis macam anak kecil sehingga membasahi jambang Nabi. Air mata Nabi menitik-nitik. Sebab orang ni Nabi sayang, dan orang ini mati dalam keadaan tidak memeluk Islam, tidak mendapat hidayah, dan tidak mengucapkan dua ayat yang cukup mudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kamu boleh sebut, wahai bapa saudaraku, perkataan ini, aku akan bagi syafaat dan tolong kamu. Tapi Abu Talib mati, dia tak mau sebut. Dia tengok aja Nabi. Allah buat turun ayat. Ayat ni ada dalam Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh pilih untuk bagi hidayah kepada siapa yang kamu sayang. Maksudnya hidayah saya dan tuan-tuan, siapa pilih? Allah pilih. Subhanallah.